Lelaki ni buat report anak dia hilang tahu. Tapi tahu tak apa jawapan polis tu bagi? Tak payahlah cari, dia dah besar. Sekali bila dah jumpa, jasad anak dia dah jadi Jom kita masuk ke sisi gelap kes kehilangan Fanny Ere. Dibunuh secara tragis begini dan pelaku tersebut dihukum seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Fanny Ere ni umur 28 tahun, kerja sebagai sales girl kereta dekat Palopo, Sulawesi Selatan. Malam 24 Januari 2024, dia balik ke rumah seorang diri. Esoknya ayah dia datang, tengok pintu besi, rumah dah rosak. Masuk je dalam bilik, ada percikan darah kat lantai, kat tilam dan seluar penuh darah tersangkut belakang pintu. Anak hilang, darah bertaburan dalam bilik. Korang rasa apa reaksi normal seorang bapa? Mestilah dia terus buat report polis. Tapi menurut adik mangsa iaitu Putri, inilah ayat yang keluarga dia dapat. Tak payah cari kakak engkau, dia dah dewasa, mungkin dia lari ikut pakwe dia. Lepas tu polis ada nafikan yang dorang abaikan kes ni. Tapi bagi keluarga, hasilnya tetap sama. Sebab dah setahun pun masih tak ada apa-apa update. Kata keluarga yang seluar berdarah tu pun, ianya tak pernah disiasat sama ada tu darah manusia atau darah binatang. Lepas tu terus senyap. Pada Julai 2024, kereta Honda Brio milik Fanny dijumpai tersadai kat sebuah rumah kosong di Makassar. Plat nombor pun dah ditukar. Bayangkan, kereta orang hilang dijumpai dengan plat palsu kat bandar lain. Tetap kes tu diabaikan oleh polis sampailah 10 Februari 2025. Ada seorang penunggang motor ni berhenti tepi jalan Palopo Toraja sebab nak buang air. Masa tu dia perasan ada ayam tengah patuk-patuk sesuatu. Dia pergi dekat nak tengok. Rupanya manusia. Bila result forensik keluar, susunan gigi tu sepadan. Memang sah itu Fanny. Setahun dia terbaring dalam hutan, tepi jalan, tak jauh pun dari bandar dia sendiri. Dan bila benda ni dah viral, barulah kelam kabut kes ni disiasat betul-betul. Bak kata pepatah, dah terhantuk baru tengadah. Lebih sebulan lepas tu, pembunuh dia akhirnya ditangkap. Nama dia Ahmad Yani, seorang tukang rumah, orang yang pernah diupah baiki siling dan buat kanopi kat rumah Fanny. Dia tahu tembok bahagian mana boleh dipanjat, bilik siapa kat sebelah mana. Betul-betul musuh dalam selimut. Malam kejadian tu, dia baru lepas lepak minum dengan kawan-kawan tak jauh dari situ. Dia panjat tembok belakang, masuk bilik Fanny yang tengah tidur sorang-sorang, dan dia. Lepas tu dia lap darah guna mop, kemas bilik, angkat mayat, masuk dalam kereta Fanny dan pergi tanam kat kawasan hutan yang dia pernah camping dulu. Paling psycho, 2 hari lepas kejadian tu, dia siap berlakon turut sama tolong cari mangsa. Dia tolong cari orang yang dia sendiri dah tanam. Bulan Disember 2025, Mahkamah Negeri Palopo jatuhkan hukuman mati. Hukuman tu lagi berat daripada apa yang pendakwa raya minta. Malah, ni adalah hukuman mati pertama yang pernah dijatuhkan mahkamah tu sepanjang sejarah. Keadilan tu sampai juga akhirnya walaupun dah lambat setahun. Persoalannya, kalaulah laporan pertama keluarga tu diambil serius dari hari pertama waktu darah tu masih basah lagi, agak-agak berapa lama sebenarnya kes ni patut dah settle? Dan berapa ramai lagi keluarga kat luar sana yang report dorang masih berhabuk dalam fail dan memang tak dibuka-buka sampai sekarang?